Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, jadi boleh panggil Amy sahaja. Kita akan mengupas tentang macam mana kita boleh sihat, cantik, kurus dalam 9 hari sahaja. Okey. Sebenarnya kan, sebelum tu Amy nak tanya kan. Sebelum ni, siapa yang selalu nak diet tapi biasanya tak berjaya? Rasanya kan Amy pun pernah, rasanya semua orang pun mengalami keadaan yang sama, betul? Jadi sebenarnya sebelum kita tahu tentang cabaran 9 hari ni, kita kena tahu kenapa kita sukar untuk sihat, cantik dan kurus. Sebenarnya bukan salah diri kita pun. Jangan sedih sebab sebenarnya kerana ada 3 perkara iaitu fizikal, emosi dan rohani. Kadang-kadang 3 perkara ni yang mensabotaj kita sebenarnya, okey? Jadi mari kita tengok, okey? Yang pertama fizikal, okey? Semakin kita berusia, okey, metabolisme menjadi semakin perlahan. Okey? Jadi hormon estrogen dengan progesteron kita semakin menurun. Bila jadi macam tu, badan kita lebih mudah simpan lemak. Okey, perasan tak? Masa 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, kita makan sikit pun badan kita tak naik. Kita makan banyak pun badan kita tak naik. Tapi sekarang ni makan sikit pun kadang-kadang tak makan pun naik. Kan? Ini adalah sebabnya, okey? Dan bila metabolisme kita semakin perlahan, otot kita berkurang tau. Jadi pembakaran kalori menjadi lebih rendah. Okey? Yang kedua ialah rintangan insulin. Okey, ini kita kadang-kadang tak perasan. Tapi puncanya ialah pertama ialah kita makan nasi berlebihan. Okey, kita makan tepung-tepung kan, produk daripada tepung dan juga kita makan manis lah. Okey, dan kedua kita ni mengamalkan MLM. Bukan multi level marketing, makan larut malam. Selalu kita buat ni kan. Jadi yang MLM yang tu bagus, yang ni tak bagus. Okey, jadi yang ketiga ialah snack yang kerap. Okey, snack ni biasanya kita tak akan ambil snack yang sihat-sihat kan. Selalunya kita tak akanlah rata-rata carrot kan. Selalunya snack yang kerap ni snack yang macam makanan ringan, keripik-keripik, macam tu. Jadi ini menjadi punca kepada rintangan insulin. Okey? Okey. Dan yang ketiga, faktor fizikal ialah keradangan dalam badan. Okey, keradangan dalam badan ni lah yang bahaya dan yang membuatkan kita susah untuk diet. Okey? Sebab organ dalam badan mengalami keradangan yang kita tak nampak. Bila kita tak nampak, kita tak sedarlah. Okey, dan bila ini terjadi, hormon pembakar lemak terganggu. So kita dah lega lah. Bukan sebab kita ni tak ada disiplin, tapi sebenarnya fizikal kita sendiri yang menyebabkan kita tidak berjaya untuk menguruskan berat badan. Okey, faktor kedua ialah emosi. Emosi ni bila kita stres, stres akan menaikkan kortisol dan membuatkan kita craving. Craving manis-manis kan. Mulalah kan nak mengunyah aja, betul? Jadinya, dan kedua ialah kita kurang tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti memang sangat penting dalam menguruskan berat badan. Okey, pengurusan berat badan ni merangkumilah untuk sihat, untuk cantik, untuk kurus. Okey, dan ada orang dia terlalu kurus, dia nak berat badannya ideal. Itulah pengurusan berat badan. Okey, jadi yang ketiga ialah kerohanian lah. Okey, bila kita selalu memendam rasa, kita suka memaafkan, kita terlalu risau, overthinking, ini boleh mengganggu proses diet kita sebenarnya. Okey, dan yang kedua ialah adab makan. Okey, sebagai orang Islam, kita baca bismillah, kita baca doa makan supaya kita dijauhilah daripada syaitan semua tu kan. Itu satulah adab makan untuk orang Islam. Yang kedua ialah sekarang ni kalau kita perasan, bila sekarang ni semua orang pegang phone. Jadi bila kita makan tu, kita scroll phone. Jadi kan, fokus kita tidak pada kita makan. Itu juga mempengaruhi. So sekarang kita dah boleh buanglah habit-habit yang tak berapa baik tu. Betul? So, sabda Rasulullah tidak ada bekas yang diisi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita rasa macam tak selesa kan macam tu kan. Jadinya
Yang penting sekarang kita akan macam mana kita nak buat satu diet yang berjaya. Okey? Okey. Yang penting sekali bila kita nak berdiet ni kan ada 3 fasa tau. Okey? Ada 3 perkara yang perlu iaitu yang pertama ialah persediaan, yang kedua ialah program ringkas. Jadi di sini kan Amy akan tunjukkan program ringkas kita iaitu Clean9. Okey? Dan yang ketiga ialah support. Okey? Ada coach, ada group, ada circle, lagi bagus, lagi boleh membuatkan kita berjaya menguruskan berat badan kita. Okey, laju sangat ke? Okey kan? Okey. Jadi, sebelum persediaan sebelum diet. Okey, persediaan sebelum diet. Okey. Pertama sekali ialah mindset lah. Okey, mindset ni ialah tujuan. Tujuan kita kena sangat kuat. Kenapa kita perlu menguruskan berat badan? Okey, kenapa? Okey, bila kita tak kuat kita punya motif lah tak kuat untuk kuruskan. Jadi kita akan sambil lewa. Tetapi bila tujuan kita sangat kuat, contohnya atas nasihat doktor, okey, kita kena juga turunkan berat badan. Okey, kalau tak kita ada penyakit-penyakit kronik. Kan, takkan nak tunggu sampai macam tu. Betul. Tapi sebenarnya pada Amy lah perkara tujuan paling penting atau tujuan yang sangat-sangat orang kata sangat-sangat kokoh ialah kita sebagai orang Islam kita takut sangat hilang satu nikmat bila kita tak sihat, okey, bila kita obes, okey, kita tak boleh solat normal. Kita hilang nikmat sujud. Itu sebenarnya satu tujuan yang sangat kuat lah. Okay. Pada Amy lah. Kan. Jadi kita tak naklah sampai macam tu. Pada ketika itu kita dah jadi macam tu baru kita nak mulakan program diet kan. Itu akan jadi lebih sukar lah. Okay. Yang kedua. Okay. Kita kena tukar cara lihat dan pilih makanan. Okay. Selalu kita tengok makanan. Biasa kita akan tengok macam mana? Kan? Selalu kita akan cakap, sedap atau tak sedap. Betul tak? Biasa tu memang biasa. Kita manusia biasa kita akan cakap, sedap makanan tu, tak sedap. Okay? Jadi, mulai sekarang, sebelum diet ni, persediaan sebelum diet mulai sekarang, kita kena tukar cara kita lihat. Adakah makanan itu sihat atau tak sihat? Sebelum kita nak makan, kita kena tanya dulu diri kita, sihat ke? Itu, kita boleh praktis. Okay? Sebelum kita pilih makanan. Okey. Dan yang ketiga, ini kena buat audit. Bukan kerja je ada audit. Audit dapur dan peti ais. Kan. Jadi audit dapur ni, okey, kita kena pastikan, okey, makanan-makanan atau sumber-sumber bahan-bahan makanan yang tidak sihat dikeluarkan. Sementara lah, 9 hari kan. Tapi baguslah kalau berterusan kan. Okey. Okey, keluarkan daripada dapur kita. Peti ais pun kena buat audit. Kan. Kena masukkan, okey, lebih banyak sayur, lebih banyak makanan-makanan yang sihat. Alright. Dan yang keempat, kita kena sediakan free food. Bukan makanan percuma. Free food ni ialah, okey, untuk kita kadang-kadang kan suka, kalau orang Jawa kata ngonyel-ngonyel. Macam tu kan. Keluar pula Jawa je, ya. Kan, kita suka kunyah-kunyah kan. Biasanya keripik, biskut, apa semua. Tapi free food ni adalah lebih sihat. Seperti sayur-sayuran dan buah-buahan lah. Tapi buah-buahan tu kita kena pilih. Sebab buah-buahan juga ada sukros iaitu manis. Okay, jadi ini adalah contoh free food. Okay, kena sediakan dulu. Okay, persediaan tu sangat penting sebab persediaan sebelum diet ni kan orang biasanya 80% orang gagal sebab persediaan. Okey? So kena sediakan dulu. Okey. Jadi apakah program Clean9 ni? Memang seronok tau sebab 9 hari saja kita dah boleh ada result. Okey, sebenarnya banyak sangat program kat luar sana, produk kat luar sana, tapi adakah ia sihat dan selamat? Itu sebenarnya kan. Memang ada program atau produk yang di luar sana tu dia punya kesan 7 hari. Tapi kita kena pandai pilih. Jadi program Clean9 ni adalah satu program 9 hari yang memang sihat dan selamat. Dan yang penting berkesan. Okey. Jadinya kita ni sebenarnya kan kalau nak
nak ada program diet ni, kita tak nak yang orang kata tak nak yang apa ni panjang-panjang. Kita kan nak result cepat. So Clean9 adalah solusi terbaik untuk kita. Okey? Jadinya Amy akan kupaskan apakah Clean9 ini. Alright? Okey, dalam set Clean9, dalam set Clean9 ni, adalah produk-produk yang memang akan membantu kita menguruskan berat badan. Okey? Pertama ialah aloe vera gel. Okey, dalam set Clean9 kita bagi 3. Okey, seperti yang kita tahu, aloe vera gel ialah satu produk detox yang mencuci usus. Okey? Jadinya ia adalah 100% organik. Seperti dalam hadis Abu Daud, satu-satunya tumbuhan yang boleh mencuci perut ialah daun sabir. Daun sabir ni aloe vera lah. Jadinya aloe vera ni dia tinggi vitamin, tinggi mineral, kaya dengan asid amino kan dan asid lemak. Jadi ia memang diperlukan untuk badan kita. Jadi aloe vera gel juga mempunyai unsur adaptogen yang sangat kuat. Sebab tu dia boleh membantu pencernaan. Dan selain daripada tu, aloe vera gel, dia menyokong sistem kardiovaskular. Bukan sistem pencernaan sajalah. Dan juga meningkatkan sistem imun badan kita. Banyak sangat kelebihan aloe vera gel ini. Dan yang penting, aloe vera gel ini mengurangkan keradangan. Itu yang kita perlukan dalam aloe vera, dalam kita punya program diet. Program pengurusan berat badan untuk sihat, cantik dan kurus ni. Dan yang pentingnya memanglah dia sangat membantu dalam menurunkan berat badan. Selain itu, dia boleh menaikkan kadar alkali sebab bila badan kita banyak asid, ia adalah sangat tidak bagus dan dia akan membuatkan kita boleh dapat penyakit-penyakit kronik. Jadi aloe vera ni sangat penting, aloe vera gel sangat penting dan aloe vera gel kita ni sangat-sangat natural. Tidak ada tandingan lah sebenarnya. Kalau dekat pasaran, hanya kita saja yang ada aloe vera gel. Kalau kita tengok dekat pasaran, semuanya ialah aloe vera juice. Gel tu apa? Pati. Jadinya kita dapat pati. Yang kedua, produk yang kedua ialah Forever Omega 3 Plus. Forever Omega 3 Plus ni kan ialah campuran terbaik minyak ikan dan minyak zaitun. Selalu kita makan asing-asing betul. Kita makan minyak ikan, lepas kita makan minyak zaitun. Tetapi Forever Omega 3 Plus ni dalam satu soft gel ada kedua-duanya. Jadi kita dapat Omega 3 dan juga Omega 9. Jadinya apakah kepentingan Forever Omega 3 Plus ni? Kita tahu 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. 20% lagi ialah daripada salur darah yang tersumbat. Jadinya Omega 3 Plus ni sangat bagus dalam memelihara kesihatan kardiovaskular. Kardiovaskular tu peredaran darah lah Jadi dia mengawal atur fungsi sistem saraf, dia meredakan kesakitan, Dan yang penting juga dia mengurangkan tahap kolesterol buruk. LDL. Jadi bila dia memperbaiki peredaran darah kita kan, ini akan mengurangkan risiko penyakit jantung. Jadi sesiapa yang ada arthritis, ada sakit sendi, memang kena ambil Omega 3 Plus ni, Dan memang biasanya, untuk pesakit darah tinggi, dia akan mengurangkan tekanan darah tinggi. Selain daripada peredaran darah, Omega 3 Plus ni juga membantu untuk meningkatkan daya ingatan dan mengelakkan Alzheimer. Jadi ambil daripada sekarang lah. Jangan nanti dah umur 70 baru nak ambil kan. Itu kan macam tu kan. Jadi kita ambil sekarang. Dalam program Clean9 ni memang Omega 3 Plus dibekalkan. Dan ia memang sangat efektif dalam proses mengurangkan berat badan. So, produk yang ketiga ialah Bipolen. Ini memang sangat suka Bipolen ni sebab pengalaman ini sendiri bila kita bekerja, ini ada 5 anak.
Okey, jadi pagi kena uruskan anak-anak ke sekolah sarapan apa semua, siapkan dia pergi sekolah. So, lepas tu pergi kerja. Tengah hari pula dekat Johor ada sekolah agama kan, nak siapkan diorang pergi sekolah agama pula. So, tak sempat untuk napping kan, tak sempat untuk rehat lah. 1 jam waktu lunch tu memang bergegas untuk siapkan anak ke sekolah pula. Okey, jadinya memang tak sempat, tetapi bipolar ni memang sangat bagus. Kita akan rasa bertenaga sampai malam. Okey, dan selain daripada memberi tenaga bipolar ni bagus sangat dalam penyembuhan sel badan. Bila kita ada radang dalam badan kan, okey, bipolar ni memang membantu dalam penyembuhan. Okey, dalam bipolar, okey, ada B12. Okey, B12 ni membantu pembentukan sel darah merah. Kan sebab tu bipolar ni superfood. Okey, jadi bipolar ni memang meningkatkan tahap tenaga. Dia meningkatkan metabolisme badan juga. Okey, selain daripada itu, bipolar ni memelihara ginjal, buah pinggang. Dia memelihara ginjal, sistem saraf dan juga hormon. Kan. Dalam bipolar ada folate dan juga vitamin kompleks, vitamin B kompleks kan untuk rambut yang sihat. Okey? Selain daripada itu, bipolar ni meningkatkan pembuangan toksin dalam hati. Toksin ni yang berbahaya ni sebenarnya. Toksin ni juga yang membuatkan kita susah sangat nak menguruskan berat badan kita. Okey, dalam bipolar juga ada zinc. Okey, zinc ni memang sangat bagus untuk kesihatan prostat dan sperma. Okey, sebab itu bipolar juga dikenali sebagai produk ubat kuat. Okey, jadi dalam program Clean9 ni kita akan bekalkan 1 botol bipolar. Okey? Jadinya selepas tu ada 3 sekarang ni ialah Forever Light Ultra with Amino Protein, iaitu dia macam protein shake. Okey, shake mix lah. Okey, ia merupakan pengganti makanan lengkap. Okey, jadi protein shake ni biasanya diambil untuk sebagai meal replacement. Okey, sebab dia merupakan pemakanan nutrisi yang seimbang. Okey. Okey, jadi Forever Light ni dia membekalkan 100% RDA nutrien yang diperlukan oleh badan. Dan untuk vegetarian memang sangat sesuai. Okey? Dan bagi mereka yang yang ada lactose intolerant kan, boleh ambil sebab dia bebas laktosa. So biasanya Forever Light ni kita boleh campur tau. Jadi smoothie, kita boleh campur dengan buah ataupun sayur, ataupun kita boleh jadikan milkshake. Cumanya dalam program Clean9 ini kita tidak guna susu lah. Sebab kita nak menguruskan berat badan. Okey. Dan untuk orang kencing manis, pesakit yang kencing manis memang sangat bagus. Kita sarankan untuk ambil Forever Light Ultra ni. Okey. Untuk program Clean9 ni, okey, kita akan berikan 9 stick Forever Fiber. Forever Fiber, okey. Fiber ni apa? Serat lah. Okey, kalau kita boleh dapat serat ni daripada sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi kadang-kadang kita biasa miss lah juga kan. Jadi kita tak tahu, okey, cukup ke tidak kita punya fiber tu. Jadi Forever Fiber ni dia menurunkan paras kolesterol tau. Bukan setakat serat saja tau. Jadi dia mengurangkan risiko kanser usus besar. Selain daripada menurunkan berat badan, okey, Forever Fiber ni mencegah sindrom iritasi usus. Macam cerit-berit, sembelit, perut sebut. Okey, memang kena ambil Forever Fiber. Okey, dan Forever Fiber dia turunkan paras gula dalam darah. Kan, mesti orang kencing manis suka kan? Kan. Jadi Forever Fiber ni serat yang tak larut air tau. Dia rasa macam kasar-kasar, lepas tu dia susah nak kunyah. Okey. Jadi sebab tu bila kita nak makan ambil Forever Fiber ni, kita sama ada kita curah atas kita punya sayur-sayuran ataupun kita boleh terus masukkan dalam mulut. Lepas tu kita minum air. Okey. Jadinya Forever Fiber ni dia melembutkan najis. Jadi memudahkan proses pembuangan najis lah. Dan juga mengurangkan risiko buasir dan sembelit. Banyak sangat masalah kesihatan yang kita boleh atasi dengan menjalankan program Clean9 ni. Okey?
So macam mana program Clean 9 ni berjalan? Kan? Boleh ke 9 hari saja? Okey. Macam mana? Okey, sebenarnya bila kita nak buat satu proses diet sebenarnya kita kena bagi input pada kita punya otak. Kan. Contoh, bukan saja dalam program diet, dalam apa-apa saja kalau kita nak ambil suplemen, macam mana kita nak berkesan, produk tu berkesan dengan kita kena faham apakah ingredients, apakah bahan. Jadi kan kita dapatkan info tu, jadi otak kita, oh okey, fahamlah kerana bahan ini kita boleh kurus, kerana bahan ini kita boleh sihat. Sebab tu yang Amy ceritakan tadi tu boleh ambil Cak Nah lah. Okey. Jadi macam mana program 9 hari ni, cabaran 9 hari ni berjalan? Okey, hari pertama dan hari kedua. Okey, hari pertama dan hari kedua, okey, sarapan kita ialah 120 ml aloe vera gel. Okey, dengan minimum 240 ml air. Air sangat penting Okey, dengan 120 ml aloe vera gel, lepas tu kita ambil 2 kapsul omega 3 bersama 4 kapsul bipolen. Itu sahaja sarapan kita. Okey. Sangat simple 2 hari. 2 hari, okey. Dan kita menjalankan senaman. Senaman yang berintensiti rendah lah. Senaman, okey. Sekurang-kurangnya 30 minit saja. Okey. Jadi sebenarnya 80% untuk pengurusan berat badan, 80% ialah pemakanan, jaga pemakanan, 20% sahaja senaman. Okey, so jangan risau. Okey, senaman yang berintensiti rendah. Itu hari pertama yang kedua dan untuk snacking, kita ada snacking supaya kita tak terlalu lapar kan. Okey, untuk snack kita ambil 1 paket fiber. Okey, 1 paket fiber. Itu sahaja. Okey. Jadi pastikan bila kita ambil fiber ni, kita ambil dalam waktu yang berlainan dengan suplemen yang kita ambil, suplemen harian sebab serat ni boleh ikat sesetengah nutrien. Jadi dia menghalang penyerapan badan lah. Okey. So, selepas snack dalam pukul 10 kan, dalam pukul 9, 10 lah biasanya. Okey, tengah hari. Okey, untuk hari pertama dan kedua, no nasi. Okey, ada 2 hari je kan. Okey, apa yang kita makan untuk tengah hari? Okey, 120 ml aloe vera gel, 245 ml air, okey, 1 scoop ultralight, okey, 2 soft gel omega 3 plus dan 3 kapsul bipolen. Percayalah, anda tidak akan rasa lapar pun. Okey? Okey. Tak percaya memang kena ambil lah set Clean 9 ni. Alright. Jadi itu sahaja untuk tengah hari. Okey, untuk 2 hari pertama. Okey. Dan untuk makan malam. Okey, biasanya makan malam kita sarankan awal. Pukul 7 kan macam tu. Lebih awal lebih bagus lah. Okey. Apakah makan malam kita ialah 120 ml aloe vera gel dengan 240 ml air. Okey. Dan 2 soft gel omega 3 plus, 4 kapsul bipolen. Itu sahaja. Right. So sebelum tidur, okey, pastikan kita tidur awal. Okey, paling lambat pukul 10 sebab kita nak tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti ni ialah kalau boleh tidur awal, okey, bangun pun awal lah. Macam tu. Jadi sebelum tidur, pastikan ambil 120 ml aloe vera gel dengan 240 ml air. Simple kan? Simple saja untuk 2 hari. Kan 2 hari je tak makan nasi. Lepas tu kita dah boleh makan nasi dah. Kan jangan risau. Kan 2 hari saja. Okey? 2 hari ni untuk reset badan kita. Pernah ke tak makan nasi 2 hari? Inilah masanya. Okey? So hari ketiga hingga hari ke-9, okey, sarapan kita ialah 120 ml aloe vera gel, 240 ml air, 1 scoop ultralight. Okey. Tadi 245 ml air tu campurkan sekali lah dengan ultralight. Okey, 2 kapsul omega 3 plus dan 4 kapsul bipolen. Okey, itu sarapan kita. Started 9 hari je. 9 hari je. Kuih, roti semua kita letak tepi dulu. Okey. Jadi, setiap hari okey, kita akan bersenam. Okey, senaman yang berintensiti rendah. Selama 30 minit je. Okey. So, pukul 10 macam tu boleh snacking. Okey, 1 paket fiber campurkan dengan 240 ml air atau minuman lain. Tapi better air saja. Air kosong. Okey?
Okay, itu snacking tengah hari. Okay, ini untuk lunch. Okay, untuk lunch, okay, satu satu scoop ultralight. Okay, campur dengan 300 ml air. Okay, 2 soft gel omega 3 plus. Okay, 3 kapsul bipolen. Okay, bipolen ni memang kena ambil tau. Siapa yang belum pernah mesti ambil. Nanti dia akan rasa apa ni, dia punya beza sangat kita punya badan. Okay, jadi kan sebenarnya ini adalah menu, okey, kita punya pengurusan berat badan daripada hari ke-3 sehingga hari ke-9. Okey. Jadi untuk hari ke-3 sehingga hari ke-9 kita boleh ambil makanan biasa kita. Nasi lah. Okey. Kalau boleh jangan ambil roti lah. Okey, ambil nasi. Okey, boleh buat suku-suku separuh. Okey. Suku-suku separuh tu kita punya nasi tu segenggam saja ataupun 3 sudu better. 3 sudu banyak tau. Okey, macam mana trik dia? Okey, Amy cuba bantulah. Trik dia untuk kita makan nasi yang kurang ialah kita kunyah lebih lama. Kan? Kunyah sampai 20 kunyahan, 40 kunyahan. Okey. Jadi kita akan ambil nasi lagi sikit lagi bagus sebenarnya. Okey, kalau tak ambil langsung lagi bagus. Okey, kita ambil protein yang banyak sikit. Okey, kalori kena jagalah. Okey, macam mana kita nak jaga kalori? Okey, kita boleh masak kukus grill panggang. Kukus grill panggang. Macam gitu kan. Macam iklan tu kan. Itu adalah yang terbaik. Goreng-goreng kita ketepikan dulu. Okay. Contoh kan telur rebus dengan telur mata goreng. Telur mata kebau yang lembik-lembik. Kuning dia cair-cair tu. Kan. Okay. Telur rebus lebih baik. Okay. Tiba-tiba pula kan. Okay. Jadinya. Okay. Ini adalah satu cara untuk kita mendidik tubuh kita menerima nutrisi yang lebih sihat. 9 hari. Sebab tu 9 hari ni sangat penting. Okey? Jadinya sebenarnya dia nak mendidik. Okey, mendidik kita punya badan untuk terima nutrisi yang lebih baik. Okey? Jadi, cadangan hidangan Clean 9 ni biasanya kita akan sediakan. Okey, bagi anda yang mengikuti program ini. Okey? Dan pastikan hidangan itu ialah 600 kalori sahaja. Okey, 600 kalori sahaja sebagai makan tengah hari. Okey, ataupun boleh tukarkan dengan ultra light shake sebagai makan malam. Okey, jadi satu hari satu kali je kita ambil nasi. Kalau tengah hari dah ambil nasi, malam kita tak boleh ambil nasi. Macam tu. Okey, pastikan banyak sayur. Okey, banyak sayur. Okey. Jadinya macam mana kita nak kira 600 kalori tu? Okey, dulu kan memang tak berapa mudah untuk kita kira kalori. Tapi sekarang kan kita punya kawan tu ChatGPT PA kita kan ada ChatGPT. Dia just letak je. Okey, apa kita makan hari ni? Okey. Macam Amy panggil ChatGPT Amy Nur kan. Nur, Amy makan nasi segenggam, nasi putih segenggam. Kena tahu tau. Nasi tu ialah beras apa? Beras juga memainkan peranan. Okey, kalau beras wangi, beras wangi dia boleh elak lah. Okey, terbaik ialah beras basmati ataupun brown rice. Okey, jadinya kita letakkan dalam ChatGPT berapa kan kita makan sayur apa, okey kita makan lauk apa, ayam kari, kuahnya berapa. Tolong satu selalu kita hirup-hirup kuah kan? No. Kuah tu lah yang membuatkan kalori kita bertambah. Okey, dan kalau boleh kita makan kering je lah. Macam tu, okey? Okey. Seterusnya ialah makan malam tadi. Amy cakap, pastikan ambil 120 ml aloe vera gel, 2 soft gel omega 3 plus dan 4 kapsul bipolen. Dan sebelum tidur, 120 ml lagi. Okey, tolong pastikan tidur awal. Sebab lagi lambat kita tidur, lagi kita akan rasa lapar. Itu salah satu trik lah. Kan pukul 10 kan lepas isyak ke kita tidur terus. Okey? Itu sahaja untuk kita punya menu 9 hari ni. Okey? Jadinya untuk kita educate badan kita kan, kita kena tahu macam mana set Clean 9 ni bertindak tau. Okey? Jadi program Clean 9 Forever Living ni dia menyamai proses puasa. Jadi semasa program ini, okey, kita akan dibekalkan dengan produk kan?
untuk menggantikan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Okey, alah, kadang-kadang kita pun makan tak sihat juga. Kan tengah hari nasi kandak, kan kurang sayur, macam gitu kan. Jadinya inilah untuk kita reset. 9 hari inilah untuk kita reset, okey. Jadi selama 9 hari inilah usus kita akan kosong daripada makanan yang biasa kita makan. Kan. Jadi proses pembersihan atau detox ni, dia akan hanya betul bila perut kita kosong tau. Macam tu, okey. Jadi, semasa detox dengan program Clean Night Forever Living ni, okay, kita bukan sahaja usus ni dibersihkan tau. Tapi, aloe vera gel ni, dia ada satu lapisan. Aloe vera gel ni dia akan wujudkan satu lapisan, okey, di usus kita yang mampu menghalang toksin dari meresap ke salur darah. Kan bagus kan? Dekat usus kita kan, dia akan jadikan kita penghalang tau. Jadi dia aloe vera ni dia ada saponin. Saponin ni macam sabun tau. Jadi dia mencuci kita punya usus. Kan? Secara semula jadilah. Jadinya dia sangat bagus dan detox cleaner ni kan kita boleh samakan tau dengan kerja pembersihan. Kan kerja pembersihan rumah atau office lah. Sebab jika nak betul-betul bersih, kita buat spring cleaning. Betul tak kan? Jadi kita kena keluarkan semua perabot barang-barang semua kan. Jadi rumah atau office yang kosong kan lebih mudah dibersihkan. Kenapa kena detox atau cuci usus? Sebab usus yang bersih barulah dapat menyerap nutrisi dari makanan dengan lebih berkesan. Kita akan rasa lebih sihat, lebih cergas walaupun kita tak makan macam biasa. Okey? Selepas selesai program Clean 9 ni, kita akan rasa badan kita orang kata lebih fit kan, kita lebih bertenaga dan kita boleh teruskan dengan program F15 beginner supaya kita boleh kekalkan berat badan dan kita boleh turunkan lagi berat badan kita dan mencapai berat badan idaman. Okey? So, apakah kebaikan dia? Okey. Program Clean 9 Forever Living ni sebenarnya bertujuan untuk buang toksin dalam badan. Okey, dan seterusnya menurunkan berat badan. Okey. Jadi, hanya bahan-bahan semula jadi yang digunakan semasa program Clean 9. Okey, jadinya apakah faedahnya sebenarnya? Okey, antara faedah yang kita akan dapat selepas berdisiplin 9 hari ni dia akan menyingkirkan toksin berbahaya, memulihkan sistem imun, okey, memperbaiki keanjalan kulit, meningkatkan tahap tenaga, meningkatkan sistem imun badan dan menggalakkan penghadaman. Buat Clean 9, anda tak boleh pilih. Nak cantik je lah. No. Anda kena cantik, anda kena sihat, anda kena kurus. Anda kena dapat tiga-tiga tu. Tak boleh pilih-pilih. Okay? Jadi kena buat lah. Kan? Kena join program Clean 9 Forever Living ni. Selamat malam. Saya telah dimaklumkan oleh Yana berkaitan nak sharing about Clean 9. So Clean 9 apa yang saya buat. Sebelum saya buat Clean 9 tu memang nak maklum lah, saya punya berat badan actually semasa itu is semaksimum yang saya pernah ada lah 120 kg lah. 120 kg dan Alhamdulillah, and I started actually on 2019. Puncanya saya buat Clean 9 tu is actually pasal saya sakit. Jujurnya saya sakit lah. Whereby saya kena pancreatitis. Di mana pancreatitis tu, di mana pankreas saya membengkak. Okay, membengkak. So, masa tu memang setahun sekali minimum. Setahun paling maksimum 2 kali lah saya akan check in dalam hospital lah. Di ICU, katil saya akan ada kat situ, standby dengan morfin. So that's how we started. Lepas tu dengar macam-macam, so I need to do something about myself. Masa tu memang, masa tu anak baru seorang, and then fikir masa depan, kerja polis, gemuk, macam mana kan, tak boleh apa pun. So started.
So started on 2019, startlah dengan Clean9. At first tu macam tak percaya. 9 days engkau boleh jadi macam boleh kurus, 9 days engkau boleh sihat, 9 days boleh dapat macam-macam lah, orang kata kan, keajaiban berlaku. But it's actually amazing lah, I can say that way. 2 days was okay. First 2 days was okay. Sebab masa buka buku tu, dia dah bagi buku menu apa semua. Wow. 9 hari macam ni cara tak lapar aku kan. So macam sonok je kan, menu-menu dia sonok tengok kan. Kena boleh makan salmon dah, boleh makan nasi lah apa semua. 600 calories per day kan. Macam okey lah. So the first 2 days was enjoying. First 2 days tu yang, so first day tak ada apa-apa sebab kita dah badan besar. So saya punya simpanan makanan dalam badan tu memang mencukupi untuk 2 hari walaupun berpuasa. Walaupun tak makan, hanya makan minum shake, minum air, lepas tu makan omega lah, lepas tu bipolar and everything kan. So dah masuk third day tu baru rasa, alamak, something is wrong with my body. Masa tu lah terasa saya tak pernah minum, makluman semua, saya tak pernah minum 4 liter air sehari. Tak pernah. That was my first, saya boleh berjaya menghabiskan untuk 2 hari tu 4 liter air. Sebab lapar kan, minum air je. So the third day tu kan, dia mula. Saya rasa macam nak memerut dia. So continue 4th day, 5th day dengan menu-menu yang diberikan lah kan. Dan actually sejujur apa yang saya nak jujur kat sini, 9 hari kali pertama tahun 2019, dia punya efek dia bagi saya ketika itu memang wow. Sebab tak pernah buat program apa-apa kan. Saya pernah, untuk maklumat, saya pernah buat Herbalife. Saya pernah minum teh herba orang kampung untuk kuruskan badan. Saya pernah makan Shakely punya produk. Saya pernah. Semua saya pernah. Dan it doesn't work. Doesn't work. That how amazing it is in 9 days. Saya lost inches. Saya lost berat. Saya lost a lot of things. Saya lost. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini, saya bukan stop di hari yang ke-9. Saya saya continue, saya maintain dengan produk, maintain dengan gaya kehidupan yang sihat, membuatkan saya buat 2 kali Aloe untuk makluman semua, whereby saya bertekad. Masa tu saya bertekad sangat-sangat, di mana aku nak buat lagi sekali lah. Sebab dengan 9 hari yang pertama, yang first time saya buat tu, dah boleh reduce, lost inches, saya rasa sihat. Saya turun masa tu tak banyak, I think about 10 kilo. Dan 9 days saya turun 10 kilo. That's why saya cakap amazing. That's why saya bertekad untuk membuat kali kedua, the next year tu. So tapi kali tu saya buat, saya pada tahun 2020 tu kan MCO, so saya sibuk. Then saya selalu ada kat pejabat. So apa yang berlaku tu, saya ambil Aloe 8 hari, continue dengan Clean9 9 hari. Dan memang dalam buku tu ada cakap boleh ambil nasi lah, apa semua berlaku. Saya buat saya punya program sendiri. The best part is, saya masuk manisan, saya minum manis. Saya nak minum air yang biasa saya minum lah, teh ais lemon. Saya suka minum teh tarik halia. Tak boleh masuk. Dia rasa macam tak tahu lah, dia nak masuk tapi macam nak muntah, lawyer sikit. Cakap what happened to me kan. So I cuba kaji, discuss dengan my wife, dengan Yana, macam mana nak buat ni, what happened to me, kenapa aku tak boleh minum manis sedangkan benda yang suka kan. Tapi kami I try, dia jadi tak masuk. And then nasi dibantu oleh coach saya lah. I have to do it for my family, for myself, apa semua lah kan. So saya cut 100% karbo for
8 campur 9, 17 hari. 18, so 17 hari lah. So maknanya no sugar, saya cut sugar 100%, saya cut karbo 100%. So sebutir nasi pun saya tak masuk dalam badan saya. Memang patut air kosong saja. Yang saya suka memang teh tarik halia. Saya tak minum langsung for 17 days. Patut teh tarik pun saya tak minum. Teh ais lemon pun saya tak minum. Apa pun tak minum. Saya hanya minum air kosong 4 liter ke 5 liter sepanjang 17 hari. Maknanya aloe campur dengan Clean9. Okay. Kat situlah dia datang dia punya second miracle dalam hidup saya. Sekarang tu so nafsu tu ada tau. Nafsu lepas habis 17 hari second year 2020 saya buat. Nasi tu saya nafsu lah ambil macam biasa. Saya rasa saya makan tak sampai suku pun. Saya rasa 4 suap 5 suap saya tak boleh masuk dah. Dan saya bukan tak boleh masuk saya nak muntah loya, tidak. Kenyang yang teramat sangat. Aku cakap apa dah jadi dengan aku ni kan. Kenapa aku makan 4 suap nasi ni aku dah kenyang. So, lepas tu mulalah kajilah baca testimoni orang lain. Lepas tu Yana dah bertanya dengan beberapa orang, apa ni daripada Forever juga. Siapa nama tu? AM Faizal, apa semua. Dia kata memang sebab body saya, dalaman saya ni dah sihat. Dalaman saya, usus saya dah sihat. Usus saya dah bersih. Perut saya dah kembali pada asal. So, perut kita kan saya penumbuk tangan kita kan. Tangan kita, penumbuk ni. So, kita dah kembali pada normal. So, kalau kita masuk nasi, banyak-banyak makanan ataupun makanan-makanan lain pun, dia tak boleh dah nak membesar. Dia dah kembali pada normal. So, that's why I'm happy with Clean9. Dia merawat, dia repair saya punya dalaman saya ni, sehingga kan saya makan apa yang patut sahaja. Dan memang ramai orang di pejabat cakap, Tuan pakai apa? Tuan pakai blusher apa? Tuan pakai apa? Dan muka saya, kulit saya memang blushing. Saya cakap, tadi aku tak pakai. Kau ingat aku ni geng-geng tuala putih kan? Nak pakai blusher, nak pakai apa, bedak-bedak, no. Memang saya minum aloe vera. Saya cakap, that is how it started from me as a client, sebagai testimoni lah kan. Saya pengguna, saya user. Itu yang kawan-kawan ramai nampak perubahan dia ikut. Dia tanya, apa nak buat. So, dalam bisnes pula, saya orang kata hunter lah. Saya hunt kawan-kawan saya yang tak sihat. Kawan-kawan saya yang gemuk. Kawan-kawan saya ada masalah. Yang killer ni memang rumah saya lah. Dia killer lah. So, mula pada itu dan sehingga tahun 2000, sekarang masuk 2026, tahun ni belum start lagi. Tapi every year untuk makluman semua, Aloe dengan Clean9 memang saya akan buat setahun sekali. Produk yang disuggest untuk Clean9 tu saja for me is very very good. Very very good. Sehingga sekarang saya maintain. Nak makan banyak mana pun saya tak akan lebih pada 83 84 lah. Tak pernah lebih. Saya pernah, orang kata biasalah kan, kita cakap sama my mom Chinese. Memang kita ada makan besar. Sekarang kada. Memang makan tu memang banyak lah, besar. Makan. Saya tak lupa. Omega. Makan 4 biji. Makan telan, besoknya settle lah. Dia kembali pada normal. So kita maintain produk-produk yang ada dalam aloe itu, saya still maintain sehingga sekarang. Bad experience kan, you tak boleh makan dah. That is my bad experience. Saya ni kaki makan. Saya suka makan. Nak makan banyak dah tak boleh dah sekarang. Nak makan 100 cucuk, sekarang saya makan 3-4 cucuk dah habis. Dah clear, kenyang. Tak boleh dah. Itu my bad experience. I tak boleh makan dah. I love food. Makan steak, saya suka makan steak. That's how it works. Sebab kita kaki makan, kita suka makan. Suddenly tak boleh, bukan tak boleh makan. Kenyang cepat. Itu saja. Kita nak enjoy food. Kadang-kadang kita nafsu pergi buffet. Bayar 100 lebih. Tapi tengok 2 sudu, satu dish, dah habis tak boleh makan dah. Kan, sebelum ni satu pinggan kan, kita bukan enjoy food kan. Kali ni 2 sudu sikit, 2 sudu sana, 2 sudu. Dah, kenyang. So now it's already 2019, sekarang 2026, about 5-6 years lah. And I'm enjoying my body.
For your information, started last year, 2024, dengan badan saya yang dah dapat ideal, saya punya BMI yang sekarang ni dah BMI 27, 28, 27, dan saya dah berjaya jadi marathon runner. Saya sekarang ni my target for 2024 is full marathon. So 2024 started, 2025 last year saya masuk 21 kilo je. Sebulan sekali saya wajibkan diri saya bersama kawan-kawan saya tu masuk untuk 21 kilo lah. So target kami untuk masuk full marathon 42 kilometers. Dengan Don. Actually produk ni bantu. Dia maintain badan, lepas tu dia sihat dalaman, napas, dan saya boleh berhenti isap rokok. So my advice is nak lost weight ni kena diri sendiri dulu. Kena sabar, banyak bersabar dan tahan. Dia ada orang kata keindahan, kebaikan dia tu, kepuasan tu at the end of the program. Trust me, you will get it. Saya berhenti isap rokok, saya pun terkejut saya boleh berhenti isap rokok. Itu yang something. When you dalam dah sihat. Saya dah tak batuk kahak hitam-hitam. Kita kan smoker, saya satu hari 2-3 kotak tu senang. Sampai kahak, batuk tu bukan kahak hijau, ni kahak hitam. Nikotin terlalu banyak dah dalam badan. Kan, dia punya apa benda asap-asap apa semua kan. So it's very bad. So saya boleh berhenti rokok and it's a miracle. Terketagih dah macam dulu. Cari ukur tangan gigil-gigil kan, cari ukur kan. No more. Itu semua tak ada. Because of why? Dalam dah sihat. That's how Clean9 works. Clean9 punya program, all the products in Clean9 is actually works wonderfully. Wonderful. Kan, memang dalam you akan rasa perbezaan. Macam saya rasa ringan. Saya tidur tak dengkur dah sekarang. Dulu dengkur saya melampau lah. Kan, lepas tu saya tak batuk tengah malam. Lepas tu saya kencing, saya lawas, saya tak ada tengah-tengah malam nak berjalan pergi kencing apa semua. Saya tidur dengan aman damai, tak resah, tak berpeluh waktu malam. Banyak benda lah yang benda yang baik berlaku after saya mengamalkan produk-produk Forever Living dan saya buat program Clean9 ni. Itu dia, ini sebelum. Okey? Ini sebelum lah ni. Ini on program. Semasa program. Nampak? Memang macam orang yang lain. Betul tak kan? Okey, ini dia punya summary 2018, 2019, 2021 hingga 2022. Dari 108 kg sampai 83 kg dan dia yang penting dia tak rebound. Itu yang kita nak. Right? Okay. So, sekarang ni Mina nak sharekan sikit. Okay. Nanti orang tanya berapa Clean9 ni kan? Okay. Boleh nampak Okay, untuk set Clean9 Forever Living ni, untuk kita dapat 3 aloe vera gel, 1 Forever Light Ultra, 1 Omega 3 Plus, 1 Bipolen, 9 pack fiber. Retail price ialah RM749.2. Untuk harga ahli biasa RM711.55. Dan untuk VIP murahlah 30% diskaun, RM524.30. Siapa yang tak pernah buat Clean9 buat. Alright. Sampai sini saja. Amy harap lepas malam ni semua orang ber-Clean9.